Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Sinar Harian. Kerajaan tegas tolak rasuah, ada parti politik tidak senang. Persoalannya, benarkah ketegasan membanteras rasuah menjadi sebab sesetengah pihak mahu menjatuhkan kerajaan? Atau adakah kenyataan ini sebahagian daripada naratif politik ketika kempen pilihan raya negeri Johor? Dan akhirnya, apakah yang perlu dinilai oleh rakyat apabila berdepan pelbagai dakwaan sepanjang musim pilihan raya? Pilihan raya negeri Johor kini memasuki fasa yang semakin hangat. Setiap hari, pelbagai kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin kerajaan mahupun pembangkang. Ada yang menekankan prestasi pentadbiran, ada yang menyerang kelemahan lawan, dan ada juga yang cuba membina naratif tentang siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam satu majlis di Senggarang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa terdapat parti-parti politik yang berpakat mahu menjatuhkannya kerana kerajaan pimpinannya tegas membanteras rasuah dan salah guna kuasa. Beliau menegaskan bahawa pentadbiran kerajaan madani tidak akan berkompromi terhadap amalan mencuri wang rakyat atau menggunakan kuasa demi kepentingan pribadi. Kenyataan ini bukan sekadar mempertahankan kerajaan, tetapi juga membawa mesej bahawa perjuangan menentang rasuah mempunyai harga politik. Menurut beliau, apabila kerajaan mengambil pendirian tegas terhadap penyalahgunaan kuasa, sudah tentu akan ada pihak yang tidak berpuas hati. Di sinilah bermulanya persoalan yang menarik untuk dianalisis. Dalam mana-mana negara demokrasi, rasuah merupakan antara isu yang paling sensitif. Ia bukan sahaja melibatkan kehilangan wang rakyat, tetapi turut menjejaskan keyakinan terhadap institusi negara, pelaburan, peluang pekerjaan dan masa depan ekonomi. Malaysia sendiri telah melalui pelbagai episod berkaitan rasuah selama beberapa dekad. Kes-kes berprofil tinggi pernah menggemparkan negara sehingga memberi kesan kepada imej Malaysia di mata dunia. Oleh sebab itu, apabila mana-mana kerajaan mendakwa sedang memperkukuh usaha membanteras rasuah, ia lazimnya menjadi tema utama dalam kempen politik. Namun dalam masa yang sama, pembangkang pula biasanya akan berhujah bahawa usaha membanteras rasuah mestilah dilakukan secara adil, telus dan tanpa memilih bulu. Mereka akan mempersoalkan sama ada semua pihak benar-benar dilayan sama rata atau terdapat unsur pendakwaan terpilih. Inilah hakikat demokrasi. Kerajaan akan mempertahankan rekod pentadbirannya, manakala pembangkang akan menilai dan mengkritik setiap tindakan kerajaan. Kenyataan Perdana Menteri bahawa semua parti pakat mahu jatuhkan saya juga perlu difahami dalam konteks politik pilihan raya. Dalam sistem demokrasi berparlimen, memang menjadi tugas parti pembangkang untuk menawarkan alternatif kepada kerajaan. Matlamat utama mereka sememangnya untuk memenangi pilihan raya dan mengambil alih pentadbiran melalui proses demokrasi. Justru, apabila pembangkang berusaha mendapatkan sokongan rakyat, itu sendiri merupakan sebahagian daripada proses demokrasi yang normal. Persoalan yang lebih penting ialah apakah sebab sebenar mereka mahu menggantikan kerajaan. Jika menurut Perdana Menteri, sebabnya ialah kerajaan terlalu tegas terhadap rasuah. Tetapi jika ditanya kepada pihak pembangkang, kemungkinan besar jawapannya berbeza. Mereka mungkin mengatakan bahawa mereka mahu mengambil alih kerajaan kerana faktor ekonomi, kos sara hidup, peluang pekerjaan, harga rumah, cukai, atau isu-isu lain yang menurut mereka masih belum diselesaikan. Di sinilah rakyat perlu menjadi penilai yang bijak. Setiap kenyataan ahli politik perlu dilihat bersama fakta, rekod pentadbiran dan dasar yang telah dilaksanakan. Satu lagi perkara menarik dalam ucapan Perdana Menteri ialah apabila beliau menyebut bahawa sepanjang beberapa kali datang ke Johor sebagai Perdana Menteri, beliau tidak pernah mengambil tanah, projek atau saham di negeri itu.
Ungkapan ini sebenarnya cuba membawa mesej mengenai integriti seorang pemimpin. Beliau ingin menunjukkan bahawa seseorang yang memegang jawatan tinggi tidak sepatutnya menggunakan kedudukannya untuk memperkayakan diri sendiri. Dalam politik, persepsi terhadap integriti amat penting. Rakyat hari ini semakin celik maklumat. Mereka bukan sahaja melihat apa yang dijanjikan, tetapi juga bagaimana seseorang pemimpin menjalankan amanah. Media sosial pula menjadikan setiap keputusan kerajaan lebih mudah dipantau dan diperdebatkan. Namun, dalam masa yang sama, integriti bukan hanya boleh diukur melalui kenyataan semata-mata. Rakyat juga akan melihat kepada tindakan, dasar, proses perolehan kerajaan, ketelusan institusi, kebebasan badan penguatkuasa dan keputusan mahkamah. Semua faktor ini akan membentuk keyakinan masyarakat terhadap usaha membanteras rasuah. Satu lagi isu penting yang disentuh Perdana Menteri ialah keperluan supaya Johor mempunyai kerajaan negeri yang sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Ini bukanlah hujah baharu dalam politik Malaysia. Setiap kali berlangsung pilihan raya negeri, hampir semua gabungan politik pernah menggunakan hujah yang hampir sama apabila mereka berada di pihak kerajaan persekutuan. Logiknya mudah. Apabila kerajaan negeri dan persekutuan mempunyai hubungan yang baik, proses kelulusan projek, penyelarasan pembangunan serta bantuan kepada rakyat dikatakan boleh berjalan dengan lebih lancar. Sebaliknya, pihak yang tidak bersetuju berhujah bahawa kerajaan negeri tetap mempunyai hak dan kuasa tersendiri di bawah perlembagaan. Mereka berpendapat pembangunan tidak seharusnya bergantung kepada sama ada negeri diperintah oleh parti yang sama dengan kerajaan persekutuan. Perdebatan ini sebenarnya sudah lama berlaku dalam politik Malaysia. Ada negeri yang diperintah oleh parti berbeza tetapi masih menerima pelbagai projek pembangunan daripada kerajaan persekutuan. Pada masa yang sama, terdapat juga keadaan di mana hubungan politik yang baik memudahkan proses penyelarasan pentadbiran. Jadi, kedua-dua pandangan mempunyai hujah masing-masing. Apa yang lebih penting ialah hasil akhirnya. Adakah rakyat benar-benar menerima manfaat? Adakah jalan raya bertambah baik? Adakah rumah mampu milik semakin banyak? Adakah peluang pekerjaan meningkat? Adakah pelaburan bertambah? Adakah kos sara hidup semakin terkawal? Inilah ukuran sebenar yang akan digunakan oleh rakyat. Perdana Menteri turut menyebut bahawa walaupun Johor menerima pembangunan bernilai berbilion ringgit, masih terdapat isu rumah rakyat yang mahal, kemudahan asas dan kebajikan masyarakat yang perlu diberikan perhatian. Ini merupakan isu yang dekat di hati rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak semestinya dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Sesebuah negeri boleh mencatatkan pelaburan yang besar, tetapi jika harga rumah terlalu tinggi, gaji tidak meningkat seiring dan kos kehidupan terus meningkat, rakyat tetap akan merasakan tekanan. Oleh sebab itu, pengundi biasanya akan menilai bukan sahaja angka pelaburan, tetapi juga sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar sampai kepada kehidupan seharian mereka. Kita berhenti seketika di sini. Dalam bahagian seterusnya nanti, kita akan mengupas dakwaan bahawa kerajaan benar-benar tegas terhadap rasuah, bagaimana pembangkang melihat isu tersebut, mengapa kenyataan mengenai DAP turut dibangkitkan oleh Perdana Menteri, serta apakah implikasinya terhadap baki kempen PRN Johor sebelum hari pengundian.